buat music video lepas 5 hari lepas tu 5-6 hari lepas tu. Ya, betul. So yes, adik Kudus dekat adik lah. Dia yang buat lagu Adik sama je Raya KL lah. Tapi sebab kita baru move pada satu rumah yang baru, satu place yang baru, pindah kan. So Raya kat rumah baru lah. KL juga. KL juga. So minggu berapa kau kahwin? Dia. Apa saya? Saya sama juga ke? Sama. Mungkin raya pertama, raya kedua kot ke Perak. Raya ke Perak di kampung sebelah isteri. And then raya ketiga balik sini balik lah. Sama dengan SOG pula, raya dekat rumah-rumah baru tu orang ni. Ada open house ke SOG? Penat apa? Sebab kita jantan Bergantung pada tenaga. Bini kan dia. Seterusnya. Kalau Saya Kedah. raya pertama mungkin saya raya seorang-seorang ke rumah. Saya tak, tapi saya ada akak dekat sini. So raya kedua baru saya gerak balik KL. Raya kedua baru? Balik saya orang KL. Tak, saya orang Kedah sebenarnya. Balik Kedah. Raya kedua balik Kedah. Dan berdiri ke balik KL. Berdiri. Itulah, isteri tak ada, jadi tak ada bahagian belah isteri. Balik saya balik Kedah, tak berebut lagi. Tak bergaduh lagi. Okay. Saya beraya dekat sini lah kot. Sebab kakak saya akan datang ke sini. Kita raya sama-sama sini. Oh, bukan Melaka? Tak, ini orang Melaka datang ke. Oh, Melaka tak ada. Kita dia orang pula. Bagus lah. Cuba nak dia ada menaja kan. Saya raya ke rumah berapa. Simple, raya sangat simple. Semua datang rumah saya. KL. Syakdam. Tapi macam tahun ni ada yang extra special tak? I mean extra duit raya ke bagi? Dia seorang ke? Extra duit raya nak kena bagi orang kan dia. Sebab semua dah tahu tunang kan. Patut menjadi lepas raya. Patutnya buat je lepas raya. Kita tak terfikir pasal ni kan. Nanti kita apa yang benda kita orang boleh expect daripada raya kali ni adalah dah pernah JL takkan tak ada duit raya pun. Mungkin akan start kerja balik raya berapa? Cuti berapa bulan ni? Tak tahu lah. Saya kita orang Job mesti dah ada. kita orang saya full time musician. So Sabtu yang first tu 7.5 saya ada show lah. Tak sebab raya apa. Itu raya keempat kan, raya kelima. Raya kelima kan. Dah ada show. Sekali ada. Tak tahulah, mana tahu 17 minit ada bagi show kan. Aku duduk. Dia kahwin tu. So macam nak kahwin 2 minggu sebelum raya kan. So persiapan tu macam Saya buat nikah je dulu. Reception lah lagi. Kita cepatkan apa yang boleh lah. Sebab benda tu dah tertangguh bertahun tu. okay. Setahun lebih lah. Sebab pandemik kan. So sekarang ni rasa about time lah. Korang, kalau macam lepas dah menang AJL ni, job banyak juga kan datang kan. Korang lebih selektif ataupun macam okey je apa-apa job yang datang selektif. Sebenarnya selektif lah. Dari dulu sebenarnya kita dah selektif. Cuma sekarang kita kena pandai bijak bercakap dengan organizer ataupun dealing dengan orang. Sebab sekarang kita dah menang AJL dan orang most of yang datang tiba-tiba ni sebenarnya dia nak try ambil kesempatan kita orang atas dasar nama kawan-kawan atau indie atau kawan lama dan claim. So benda tu kita orang itu sebenarnya a challenge lah for us. So kita orang sebenarnya sangat berterima kasih kat Jen Jennifer Thompson sebab dia yang guide kita orang before and after sampai sekarang lah. So apa-apa macam the new stuff yang tiba macam kita tak pernah handle banyak corporate punya offers kan. Dia lain banyak advice kita orang yang banyak handle tolong kita orang. And kalau tak ada kajian rasa kita orang tak papai bisa kerja lo. Betul. Lagi semua benda klasik. Saya guys rasa macam the transition from underground but now lah macam guys more mass kan orang kata you dah AJL semua yang orang lebih kenal you. So the transition tu macam mana? Transition lah. Dari segi band ke macam mana? Dari segi band, kehidupan your life sekarang like kalau as a underground artist kan now you dah pergi mass, orang satu Malaysia dah kenal siapa you.
Jadi sebenarnya kalau ikut dari segi underground tu nanti banyak orang akan kecewa. Mulalah kat social media dia kata, oh lepas ni SOG tiket mahal. Kita macam tak kot, bukan tiket mahal. Jadi macam ni lah. Macam ni lah. Kalau kau appreciate something, kau akan willing to spend. Dia tak ada konsep tiket mahal dan tiket murah. Kalau kau rasa dia berbaloi harga RM100, kau akan bayar juga. Justin Bieber $300-400, orang bayar juga. So orang appreciate dia. Bukannya pasal kawan ke kawan, tak tahulah kan. Tapi SOG mungkin dah menang AJL, bagi kita itu achievement. Tapi untuk kita orang teruskan career kita orang kena grow juga. Takkan kita nak dekat takut sama. Dari segi performance wise, kita orang takkan mesti nak step up the game. Untuk contoh, before this kaki kita mungkin tak main dengan visual, kita tak main dengan setup yang besar, pentas yang besar. Bila pentas besar kita kena team yang besar. So tu budget yang mudah lah. So kita orang harap ramai yang faham lah. Tapi macam biasalah, bila tang gig kita tak boleh buat benda-benda tu. Gig pun kita macam gig underground kan limited space. Macam tu pun kena tengok lah. Tapi itu same goes tu yang kan kita dah masuk mainstream kan. Tapi organizer yang festival kadang-kadang kan nak bayar harga gig. Dia macam kau ingat ni kita orang ni main bayar RM100-200 lagi ke apa, tapi panggil festival yang ada sponsor. Ni luahan lah, sekadar luahan. Kalau orang dia nak ambil kesempatan dia ambil kesempatan atas nama sebab kita indie band. Sebab orang pandang indie band mesti band yang macam murah, tak ada manager macam tu. So tahun 2022 ada tak nak buat konsert ke? Konsert kita orang sebenarnya last year baru je release album pelayaran kedua Second Voyage, which is kita record dekat France. Lagu Perkasa pun salah satu kita record dekat France. And patutnya release before pandemic tu, tiba-tiba pandemic hit, kita tak dapat buat apa-apa. So kita dah hold the album, and now kita dah release. And sekarang border dah buka, and kita akan start mungkin touring dekat Malaysia dulu, Badan-Badan, and then baru start keluar ke Indonesia. And kita dah dapat beberapa tawaran ke luar negara, ke UK, ke Europe, Australia pun, US. Tapi semua benda tu require preparation berbulan-bulan, and modal yang kira baru-baru ni. Tak, ini akan yang ni album baru ni kita akan start buat promotion touring tu lah. Cuma macam konsert tu banyak konsert dan juga special sponsor. Kita ada plan nak buat konsert dengan orkestra. Kita ada plan nak buat showcase besar. Lepas tu ada showcase maybe SOG dengan Sheila showcase ataupun dengan artis lain. Banyak collaboration dengan music artist. Banyak dah approach kita orang. Tapi semua tu masih belum yang confirm tarikh ke apa belum lagi lah. Tapi semua tu dah merangkap, mesti dalam meeting tu ada yang benda dah siap dah pun, cuma tak release lagi. Banyak benda tu. So bulan puasa ni banyak kita orang sangat sibuk shooting album tu dah komplit dah lah. Album dah ada. Spotify semua dah ada, betul. Kita pun sibuk dengan band Cakap Langit. M. Nasir punya battle band tu di 3 negara. So SOG compete salah satu kontestan lah. Sebab syarat dia kena indie band. So kita orang masih legit lah boleh masuk. Sebab kita masuk before kita orang so kita dah daftar dulu. Tak ada disqualified tadi kita tahulah ramai yang tak parti lah. Ada orang yang tak parti. Kita tahu apa nama dia punya Mencakar Langit. Menang tu semua harga price yang menang satu sama dengan AJL. Tapi cuma lawan 3 negara lah, Malaysia, Singapore, Indonesia. So kita orang ambil that challenge sebab kita orang tak nak jadi jago kampung. Kita always challenge ourselves untuk be better than before lah. So macam mana nak jadi macam tu, kita try compete dengan orang luar lah. Kalau kat sini kita mungkin dah boleh menang, mungkin kena lawan tak boleh pula. Malaysia siapa lagi selain daripada korang? Dia masih saringan lagi sebenarnya. Semi final rasanya Mei Jun. Jun Julai. So dia akan siapkan channel mana tu? Rasa sama aja 3 atau 9. Sebab banyak program kita juga Tukar dah ada 9 je. Tapi itu maklumatnya kita pun tak tahu. Kita tak tahu dia sebab saringan lagi lah. Dia rakam dah. Dia dah rakam tu. Maksudnya untuk saringan dah 2 kali. Dah rakam dia orang pergi Indonesia dan pergi Singapore. So dia akan ambil berapa dari each 5 band each country. 15 lah untuk final. Semi final nanti buat
dekat Istana Berjaya, final pun Istana Berjaya. Tapi kalau yang notable yang band yang kita perasan yang kita rasa bagus yang masuk adalah Moderate, Warga Satwa yang harga kan from dekat muzik. Itu dua tu lah. Itu memang kita rasa ada orang memang Boleh lah represent Malaysia. terlalu bangga kalau compete dia. Okay, Okay, macam after you menang NJL with Sheila kan ada tak macam artis yang approach nak collab dengan korang buat new song? Ada tak? Ada, sebenarnya banyak. Banyak? Tak ada lah. Maksudnya tak ada yang betul-betul approach properly lah. Semua kat social media. Semua macam contoh fan collab lah dengan SOG. Betul Dia akan reply on tak on, buat post semua dia, tapi dia tak kita orang. So antara artis yang di canon-kan dengan korang? Boleh lah, sebenarnya dari dulu lagi saya pergi Timur. Timur. Kasih tak. Dia ada tapi sebab benda tu tak jadi, kita pun tak boleh nak cakap apa kan. So kiranya fans Tapi benda tu dah publicly. Yang tu sendiri dah dia tag aku personally tu, tag dekat Facebook. So aku rasa benda tu akan jalan lah. Dia tinggal nak pergi jumpa duduk bincang. Betul. So nanti dia akan jadi like macam two genres lah. Kalau dengan kita sebut. Dia macam ni tau. Sebab sikit kalau kita tengok industri muzik sekarang, asal lagu yang kita dengar je mesti macam kita akan cakap lagu ni sama macam lagu ni lah. So basically originality tu dah tak ada. Sebab dalam notasi pun note ada 12 note je satu oktav. So 12 tu kita dah guna pakai semua dah. Cumanya sekarang ni apa yang kita boleh pakai adalah kolaborasi. Which is dua music video kita try nafas, kita cuba satu. Sebab tu yang kita orang buat Sheila Hamzah dengan SOG. SOG suka collab. InsyaAllah dalam masa dekat ni kita akan release satu lagu yang di mana apa orang kata ada gandingan 3 juara je kita orang yang terbaru lah. And dan lagi 2 yang kita orang idolize sangat. And benda tu kita orang tak tahu. Kita dah shoot music video, tunggu nak release ya. Siapa lagi dua tu? Nanti dah Masih ada album. Lagu tu dah ada album. Oh, dah ada. Kita off record dah cerita kita je. Okay. Kita pun tak tahu siapa judge. Kita masuk kita tu la ilaha illallah Rasulullah. Macam mana? Semua kenal. Tapi kau dah ready lah kalau apa-apa berlaku dekat Kita ready dah. Kita pun dah minta advice kat Abantang. Kita cakap dulu kita plan nak kita macam plan nak release lepas macam plan ni. Tapi Abantang cakap release cepat-cepat sebab benda ni dah lama. Kita dah projek dah lama kan. So rekod 2019. tak nak simpan lama. Dia kata tak nak simpan rekod. Dia pun insist macam tak ada. Kalau orang tu tak ada, kita boleh cakap ni memang projek sebelum tu dah. 2018 19 berat 2 tahun. Nah, time nak shoot tu, time tu dah pandemic. Dah 3 tu patutnya asalnya nak shoot. Tapi baru kita nampak shoot. Oh, gila. Pandemic tu memang cripple lah kita. The whole scene lah. Macam ni lah sebenarnya masa pandemik 2020 SOG sepatutnya dah touring Asia sebulan. Saya dah keluar. Salah satu tempat dia masa bulan 4 20 bulan 4 20 Wuhan dekat Wuhan. Wuhan. Kalau jadi itu habis tu. Sepatutnya 20 hari bulan 4 2020. Sepatutnya Minggu sebelum lockdown tu kita orang kat Taiwan. Kat Taiwan. Hong Kong dah lockdown. Hong Kong masa raya Cina. Hong Kong dah start lockdown. Kita orang sempat balik. Waktu tu Hong Kong kan tengah ni. Depan terus Hong Kong kena dulu. Kita perform kat Hong Kong masa tengah tu. Semua dah pakai masa tu. Bulan 1, hujung bulan 1 So teringin lah nak pergi macam China dengan Sheila Hamzah lah. Teringin. Kita orang ada plan macam nak buat satu song in Mandarin. Tapi kalau boleh nak cari lyricist yang betul-betul pandai tulis Mandarin. By means kita try contact orang sana. Mungkin kalau Sheila ada resource dekat sana, orang sana abang nyanyi Mandarin. Sheila lah. Riko je Mandarin. Dia Allah 20 juta. Tapi kita tahu scene metal dekat sana sangat besar. Sebabkan orang dia ramai. Tapi itulah macam kita tahu Sheila punya besarnya. Ada satu kita praktis dekat Kota Damansara. Nak jadi kita ada orang betul China mainland lah, dia study sini. Dia tengok dari jauh kan, dia boleh masuk tiba. Are you Sheila Hamzah? Memang sastra. I'm from China. No, I'm literally from China. So kita tahu lah maknanya dia punya besarnya kat sana tu orang biasa tahu. So kita orang kalau nak ikut dia ke sana memang satu orang kata satu hargaan lah. Challenge dia sangat besar lah. Cuma challenge dia adalah
how to introduce our kind of music. Sebab Sheila pun kat sana pun nyanyi music yang macam tu kat sana. Sebab Sheila dia stand out sebab vokal dia sangat power lah. So nak introduce new sound dekat tu with the new language, challenge sama je dekat Malaysia lah. Sebenarnya kita nak lalu lagi sekali ke tak? Dengan bahasa baru. Itu nak menjerit. Cakap English pun dah faham. Kita cakap bahasa dia. Itu tak apa, kita dah biasa. Okay. Settle? Alright, thank you. All the